sore, 1 untuk sahur. Hanya 2 gelas sehari. Nestle Omega Plus. Janji jaga diri. Rendahkan kolesterol. Masalah gusi dan kelemahan enamel boleh menyebabkan gigi sensitif. Sensodyne Sensitivity Gum dan Enamel baru melegakan gigi sensitif, membantu memulihkan kesihatan gusi, membantu menguatkan semula enamel. TikTok Shop. Membesar dengan lambat? Pediasure mengandungi nutrien yang menyokong pertumbuhan tulang. Mara selangkah ke depan. Bantu mereka capai impian bersama Pediasure. Sertai sekarang dan menang besar. OKT yang berkata saya bergaduh dengan isteri saya, tapi dia tak dikata saya memukul isteri saya. Takkanlah orang masuk pukul masa depan mata dia dan terus keluar. Memang tak masuk akal lah bagi saya. Dalam kes itu, Rosmaini didakwa memukul kepala, muka dan tangan serta menghentak kaki pada bahagian belakang badan hingga cedera parah. Saya tak tahu doktor mana yang terus bagi keputusan yang dia dipukul. Itu yang buatkan saya tak puas hati. Suasana hari raya penuh kemeriahan. Jadikan ia lebih bermakna dengan Ferrero Rocher. Serikan hari mulia ini dengan keemasan. Ferrero Rocher. Cuba sekarang. Sayalah jurulatih untuk cucu, tapi bila dah berumur, imuniti dan jisim otot menurun. Jadi saya kekal kuat dengan Ensure Gold baharu. Kini dengan yeast beta-glucan untuk menyokong sistem imun dan kalsium HMB untuk pembinaan otot. Ensure Gold dui aksi baru. Sertai sekarang dan menang besar. Shopee lagi murah. Gaya fashion raya terkini. Baca di Shopee Live setiap hari. Shopee Bazar hebat raya. Shopee lagi murah, lagi cepat. Beli sekarang. Bertemu sekali lagi pastinya dalam Sembang Sahur. Sembang Sahur, Sembang Sahur. Sembang Sahur kembali bersama dengan anda. Dia dah berwaras sikit. Tapi biar makan sekadar yang perlu saja. Jangan lebih-lebih lah. Bersama saya Syekh Naim dalam segmen Jom Masak. Dan akhirnya terlaksana. Kita kat luar sana nak baca Al-Quran berkira-kira. Tapi kat dalam ni baca Quran tidak terkira. Teruskan bersama dengan kami di Sembang Sahur setiap Rabu dan Khamis jam 11 malam di TV3. Dan juga stream melalui Tonton. Bukber ikut cara Gen Z. Juan Ji jadi. Let's go. Vibe happening. Oh, Mami. Inilah rutin tiap-tiap hari. Kalau lambat nanti Mami tak nak pergi kah? Semangatlah. Adik. Konten, menu, wajib estetik. Jom berbuka. Dia suka tahu bersila-sila dengan aku. Untuk mini bila rebus tu memang kena 3 minit. Dah siap dah. Of course, kena slay. Anak mama masak apa tu? Belajar sabar sikit belum puasa ni. Memang orang dapur orang tu. Mana puasa? Tadi, yang tu masuk dalam ni. Oh. Mami, Mami. Perangai gila-gila. Resepi serasi. Sabar ni kerja saya, hampir terjatuh tadi. Habis terlepas. Dah siap. Sirap bandung gula berlaku. Siap dah. Senang kan? Senang lah. Juan Ji kenyang. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Awak saya nak hantar makanan. Terkejut kita. Moral lah dulu, Bi. Bro. Berkat bertambah bila kita kongsi bersama. Sama-sama Ramadan. Sama-sama berkat di TV3. Patut awak beli banyak, beli apa? Yang ni sesuai. Tapi lama tak pakai. Masih segar. Anis guna pewangi. Taklah. Anis guna Downy Segar. 4 kali mencegah bau hapak. Berminggu-minggu dalam almari pun tetap segar. Downy Segar. Jangan biarkan sakit otot badan menjejaskan anda. Ambil Panadol Extend. Kelegaan kesakitan yang berpanjangan sehingga 8 jam. Efektif untuk sakit otot badan.
Panadol Extend. Saya pastikan paras gula darah saya terkawal agar saya ada tenaga untuk bantu orang lain. Adakah anda berasa kurang bertenaga sepanjang hari? Memperkenalkan Glucena. Dirumus dengan 35 nutrien dan GI rendah. Menyokong pengambilan nutrisi yang stabil. Teruskan bersemangat setiap hari. Glucena, kita kawal. Pintu Ramadan terbuka lagi. Untuk bertemu semula keenakan fold over McD. Ramadan Aiman okey tak? Hari-hari, Aiman tetap berlatih main bola. Tiap minggu, Aiman tolong ustaz kemas masjid. Minggu lepas, ada banyak kelas tambahan. Aiman? Alhamdulillah, Ramadan Aiman okey. Mulakan sahur dengan segelas Milo yang berkhasiat sepanjang bulan mulia ini. Bangkit bertenaga, tempuhi Ramadan. Kulit berminyak. Safi Naturals kan ada. Cuba pembersih muka Safi Naturals. Istimewa Ramadan ini, saksikan keluarga selebriti pilihan anda menyediakan pelbagai juadah berbuka hanya di Jom Berbuka dengan Mi Sedap setiap Sabtu 7.30 malam di TV3. Hai semua, jom sediakan Mi Sedap. Ia dirumus menggunakan tepung dari Australia dan Kanada dan dengan bawang goreng rangup kriuk-kriuk untuk rasa lebih asli. Mi Sedap goreng, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli. Dapatkan semua Mi Sedap sekarang. OKT yang berkata saya bergaduh dengan isteri saya, tapi dia tak dikata saya memukul isteri saya. Takkanlah orang masuk pukul masa depan mata dia dan terus keluar. Memang tak masuk akal lah bagi saya. Dalam kes itu, Rosmaini didakwa memukul kepala, muka dan tangan serta menghentak kaki pada bahagian belakang badan hingga cedera parah. Saya tak tahu doktor mana yang terus bagi keputusan yang dipukul. Itu yang buatkan saya tak puas hati. Kejap tau, dah tak lama dah program lepas ni. Awak tunggu yang tak pasti, boleh pula. Ui, sentap. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Arwana ke Piana? Milo? Baru, biskut Milo aktif. Nikmati tenaga Milo, kini dalam biskut. Shopee lagi murah. Gaya fashion raya terkini. Baca di Shopee Live setiap hari. Shopee Bazar hebat raya. Shopee lagi murah, lagi cepat. Beli sekarang. Munchies Oat Crunch baharu dengan oat dan bijirin dan barbecue salai. Ianya sihat, dan lazat. Memang sedap. Cuba sekarang. Istimewa Ramadan ini, saksikan keluarga selebriti pilihan anda menyediakan pelbagai juadah berbuka hanya di Jom Berbuka dengan Mi Sedap setiap Sabtu 7.30 malam di TV3. Hai semua, jom sediakan Mi Sedap. Ia dirumus menggunakan tepung dari Australia dan Kanada dan dengan bawang goreng rangup kriuk-kriuk untuk rasa lebih asli. Mi Sedap goreng, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli. Dapatkan semua Mi Sedap sekarang. Halo, adik. Tolong Mak buat biskut jap. Adik tengah nak meja ni, Mak. Bau berceraya. Ewa. Belum raya lagi ni. Tak apa, kami boleh tolong buat lagi. Tak ada, Nestor. Tak lengkaplah raya. Untungnya lah kalau aku dapat adik ipar macam kau. Baik, sopan santun. Tampak indah di mata dunia. Dia cakap kalau ada Aunty Seri mesti lagi best. Letak di balik dinding rumah. Siapa yang ajar silap ini? Mungkin Seri. Yes, mungkin Seri. Dan satu rasa yang mengusik batas. Awak teringin nak makan ni kan? Ada siapa-siapa masuk bilik saya ke? Tak ada. Kenapa, Puan? Kerana cinta itu dusta. Setiap Isnin hingga Jumaat, 10 malam. Di Samarinda TV3.
letih lah. Asal puasa letih. Asal letih tu puasa. Muaz. Ya. Jangan mengeluh. Ramadan ni bukan setakat tahan lapar dan juga dahaga. Ya. Ramadan medan juang. Betul juga tu ya. Dalam letih ada didikan. Itu orang kata akrab dalam tegas. Jadi jangan lupa saksikan Sembang Sahur di Musola Ar-Raudah di Kuantan. Rabu dan juga Khamis 11 malam di TV3 dan stream di Tonton. 3 drama Ramadan paling emosi. Confirm buat satu Malaysia panas. Khianat yang terpilih. Benda apa yang paling susah saya kena hadap? Saya terpaksa tinggalkan orang yang saya cinta dulu. Saya tahu yang dia dah tahu pasal kita. Cuma dia tak ada bukti. Ida pun tak tahu kenapa Ida nak kena ada rasa curiga dekat Abah. Kerana cinta itu dusta. So, pernah dapat konten kan? Ini bukan konten. Awak je lebih-lebih. Kenapa tak daripada dulu? Kenapa sekarang? Sekarang ni semua benda yang I buat tak kena dekat you lah. Tak kena. Tak kena semua perbincangan I. Bila cinta menjadi dosa. Perempuan mana yang tak sakit hati bila suami dia ada perempuan simpanan? Tak ada siapa pun yang boleh rampas tempat you. Satu dunia dia boleh janji. Sekejap semut pun tak mati. Tapi lepas tu... Datin, please. Juan G Drama. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat. Di TV3. 2-3 kucing melari, mana nak sama si cinta hati. 2-3 boleh keberi, agak keberkatan, menyatukan hati. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat. Di TV3. Oh, sedap ni kuih ni. Kalau ikan tengok kita tengok apa? Kita tengok TV3 dengan Tonton. Kelakaan. Cakap apa? Gelak lah. Apa pun, sama-sama Ramadan. Sama-sama berkat. Di TV3. Sama-sama. Pintu Ramadan terbuka lagi untuk bertemu semula keenakan Foldover McD. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah. Sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan perjalanan umrah. Penyucian jiwa di Tanah Suci. Yang kita buka apa hari ni? Mestilah air tangan mak saya. Melalui Foodpanda, hidup penuh nikmat dengan diskaun RM10 bila anda guna kod SYOK10. Terutamanya pada hari macam ni. Keluarga boleh makan puas-puas, tapi anda masih boleh jimat RM10. Hidup penuh nikmat. Panda? Oh, dah ready? Saya dah ready. Macam takut je tu. Lagi sekali. Saya dah ready? Saya dah ready. Yeah, let's go. Bersama Ain dan Amirul di dapur, mencipta resepi dan memori Ramadan dan Syawal dengan orang tersayang. Ni mak saya kau tengok saya buat ni bangga tau. Awak agak-agak saya boleh meniaga roti john tak? Boleh. Tengok rupa saya. Wow. Saksikan resepi serasi bersama Maggie setiap Ahad 3 petang. Bertemu sekali lagi pastinya dalam Sembang Sahur. Sembang Sahur, Sembang Sahur. Sembang Sahur kembali bersama dengan anda. Dia dah berwaras sikit. Tapi biar makan sekadar yang perlu saja. Jangan lebih-lebih lah. Sama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Biar akhirnya terlaksana. Kita kat luar sana nak baca Al-Quran berkira-kira. Tapi kat dalam ni baca Quran tidak terkira. Teruskan bersama dengan kami di Sembang Sahur setiap Rabu dan Khamis jam 11 malam di TV3. Dan juga stream melalui Tonton. 3 drama Ramadan paling emosi. Confirm buat satu Malaysia panas. Khianat yang terpilih. Benda apa yang paling susah saya kena hadap? Saya terpaksa tinggalkan orang yang saya cinta dulu. Saya tahu yang dia dah tahu pasal kita. Cuma dia tak ada bukti. Ida pun tak tahu kenapa Ida nak kena ada rasa curiga dekat Abah. Kerana cinta itu dusta. So, pernah dapat konten kan? Ini bukan konten. Awak je lebih-lebih. Kenapa tak daripada dulu? Kenapa sekarang? Sekarang ni semua benda yang I buat tak kena dekat you lah. Tak kena. Tak kena semua perbincangan I. Bila cinta menjadi dosa. Perempuan mana yang tak sakit hati bila suami dia ada perempuan simpanan? Tak ada siapa pun yang boleh rampas tempat you. Satu dunia dia boleh janji. Sekejap semut pun tak mati. Tapi lepas tu... Datin, please.
Juan G Drama. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat. Di TV3. As nak tanya Im kahwin dengan As, nak jadikan As isteri ataupun kilang anak? Abang, anak kita tu tak sama macam anak orang lain tau. Apa pun jadi, Im tetap akan utamakan keadaan saya. Hadi cuba goda lain perempuan. Saya tak pernah cakap pun saya tak percaya dengan awak. Yelah, kalau awak percaya, awak tak adalah tinggalkan saya kan? Ida cuma rahsiakan dengan siapa Ida berurusan. Khianat yang terpilih, Isnin hingga Jumaat 6.58 petang di Akasia TV3. Bukber ikut cara Gen Z. Juan G jadi. Let's go. Vibe happening. Oh, Mami. Inilah rutin tiap-tiap hari. Kalau lambat nanti Mami tak nak pergi kah? Semangatlah. Adik. Konten, menu, wajib estetik. Jom berbuka. Dia suka tahu bersilang-silang aku. Tok Mini bila rebus tu memang kena 3 minit. Dah siap dah. Of course, kena slay. Anak mama masak apa tu? Belajar sabar sikit belum puasa ni. Memang orang dapur orang kata. Menapuk Syah. Kali yang tu masuk dalam ni. Mami, Mami. Perangai gila-gila. Resepi serasi. Sabar ni kerja saya hampir terjatuh tadi. Habis terlepas. Dah siap. Sirap bandung gula berlaku. Siap dah. Senang kan? Senang lah. Juan G kenyang. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Dalam banyak-banyak ikan, kenapa yang barat? Kan ada cakap untuk drama TV3. Sama-sama Ramadan, Sama-sama berkat di TV3. Bila kita kongsi rezeki, Mia pun happy. Barulah berkat tu sama-sama dirasai. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Warisan ini lengkapkan kita bagi supaya berempat untuk semua. TikTok shop kuning, TikTok shop pasar, TikTok shop. Kulit berminyak. Safi Naturals kan ada. Cuba pembersih muka Safi Naturals. Segarkan Ramadan dengan 100 Plus. Lebih hidrat, lebih tenaga. Ramadan lebih segar dengan 100 Plus. Nampak semua benda sekecil mana dengan rangkaian lancar Unify Mobile. Stream tanpa gangguan dengan pengalaman video lancar dengan telefon idaman daripada ansuran Unify Easy On. Naik taraf ke Unify Mobile. Hidup banyak cabaran? Mesti boleh. Cloud9 naik semangatmu. Kelembutan karamel, kacang rangup, coklat enak. Cloud9. Baharum. Cloud9 Crispy Crunch. Cloud9. Sebab bila kita nak macam ni, abang? Salah ke apa yang saya cakap? Aku dengan kau dah tak ada apa-apa hubungan lagi lah. Kau jangan bagi tahu mak aku tahu apa yang dia buat kat aku. Apakah kau kerja dengan aku? Kerja? Aku dah banyak susahkan kau ni. Kau susahkan aku pun. Kau kerja dengan aku je. Ni bukan konten kan? Ini bukan konten, ini ikhlas untuk awak. Aku minta maaf, okey? Aku tak patut pun heret kau dalam masalah aku. Kalau dia betul baik, Mak, takkan perkahwinan seri macam ni. Saya tanya kenapa pilih ini? Yelah, murah tak semestinya tak berkualiti. Wan, saya tak tahu macam mana benda tu ada dalam beg saya. Saya dah tak kerja lepas ni. Kejap, maksudnya saya dah dapat kerja ke? Saya tak kisah pun nak makan apa-apa, Datuk. Okey je. Saya tak rasa saya boleh jadi isteri yang baik macam Latin untuk awak. Kalau saya gagal... Bila Cinta Menjadi Dosa. Jumaat hingga Ahad 9 malam. Di Lestari TV3 dan stream 24 jam lebih awal ditonton. Kau dengan Nuna okey je kan? Kau nampak macam kita orang tak okey? Manalah tahu aku pusing-pusing.
korang tengah tarik rambut, tarik tudung masing-masing. Saya biarkan awak ganggu saya dengan bisnes lah, branding lah, design lah, apalah. Saya leka nak jaga mak saya. Saya abaikan tanggungjawab saya. Sebelum awak datang dalam hidup saya dengan mak saya lagi tenang. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favourite anda di sini. Bukber ikut cara Gen Z. Juan Ji jadi. Let's go. Vibe happening. Oh, Mami. Inilah rutin tiap-tiap hari. Kalau lambat nanti Mami tak nak pergi kah? Semangatlah. Adik. Konten, menu, wajib estetik. Jom berbuka. Dia suka tahu bersilang-silang aku. Untuk mini beli rebus tu memang kena 3 minit. Dah siap dah. Of course, kena slay. Anak mama masak apa tu? Belah tak sabar sikit bila puasa ni. Memang orang dapur orang kata. Mana aku Aisyah? Yang tu masuk dalam ni. Mami, Mami. Perangai gila-gila. Resepi serasi. Sabar ni kerja saya, hampir terjatuh tadi. Hampir terlepas. Dah siap. Sirap bandung gula Melaka. Siap dah. Senang kan? Senang lah. Juan Ji kenyang. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Jom 30 hari, 30 level up iman. Tingkatkan pahala, kurangkan mengata. Let's score. Buat apa tanya AI kalau boleh, tanyalah Ustaz. Kan ada pertolongan daripada kedua-dua amalan. Jangan pendam sendiri, share je di Jurnal Muslim. Mengapa kita menafikan? Chill lepak more with Sembang Sahur. Kurma dan air zam-zam. Tahan sampai pukul 2.30. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Saya menjalankan servis perkhidmatan peneman ibu, ayah ataupun warga emas ke hospital. Tanggungjawab mak ayah kan anak-anak. Tapi kena ingat satu perkara. Tak semua orang ada kelapangan masa. Kuih koci ni jarang-jaranglah orang nak buat lagi. Memang kegemaran rakyat Malaysia. Dia orang memang suka makan. Termasuk mak ayah kita, nenek kita memang suka makan kuih koci. Hai semua, jom sediakan mi sedap. Ia dirumus menggunakan tepung dari Australia dan Kanada dan dengan bawang goreng rangup kriuk-kriuk untuk rasa lebih asli. Mi sedap goreng, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli. Dapatkan semua mi sedap sekarang. Mudah disediakan dengan aroma dan rasa. Uncang teko Lipton sesuai dinikmati sepanjang Ramadan. Sama-sama nikmati rasa tradisi dengan Lipton. TikTok Shop Kuning. TikTok Shop Bazar. TikTok Shop. Istimewa Ramadan ini, saksikan keluarga selebriti pilihan anda menyediakan pelbagai juadah berbuka hanya di Jom Berbuka dengan Mi Sedap setiap Sabtu 7.30 malam di TV3. Hai semua, jom sediakan mi sedap. Ia dirumus menggunakan tepung dari Australia dan Kanada dan dengan bawang goreng rangup kriuk-kriuk untuk rasa lebih asli. Mi sedap goreng, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli. Dapatkan semua mi sedap sekarang. Ramadan ini, Ibu pilih Nestle Everyday untuk sahur. Dengan setiap gelas, Ibu yakin kamu kuat bersedia mengharungi cabaran harian dan kuat bertenaga. Susu Nestle Everyday. Kekuatan setiap hari. Boring lah. Takkan tak ada update-update artis. Kalau nak tahu update tentang rakan-rakan artis kita dalam industri hiburan ni, kena terus setia bersama Melody. Saya pelakon tau. Gambar tu lain mana Gambar daripada siapa? Source-nya daripada mana? Saya tak sorok siapakah isteri saya. Cuma saya tak nak menunjuk-nunjuk wife saya. Jangan lupa saksikan Melody Khamis ini pukul 9 malam di TV3. Dan stream juga melalui tonton. Makcik. Wah, masih berbau segar. Mak, pakai daun ni. Itu tahan lama. Ya, dapat mencegah bau peluh. Daun segar. 4 kali mencegah bau hapak. Tetap segar walaupun berpeluh. Daun segar. Memang ada banyak yang rasa isu gigi sensitif ini tidak berapa serius. Kalau dibiarkan, boleh menjadi lebih teruk. Saya mengesyorkan ubat gigi Sensodyne. Ubat gigi Sensodyne telah terbukti secara klinikal
Sensodyne mengandungi bahan-bahan yang khas boleh menolong mengatasi masalah isu gigi Nilu. Nak tukar gaya hidup ke nak tukar ubat gigi? Kamu pilihlah. Membesar dengan lambat? Pediasure mengandungi nutrien yang menyokong pertumbuhan tulang. Mara selangkah ke depan. Bantu mereka capai impian bersama Pediasure. Sertai sekarang dan menang besar. Saya pilih Unify Business. Mereka ada penyelesaian untuk kejayaan yang lebih jelas. Unify G Business Mobile, majukan saya. Go Bukit, uruskan segalanya. Internet grade perniagaan, meluaskan rangkaian. Solusi pemasaran digital, melebarkan capaian. Layanan prioriti, menyenangkan lagi perniagaan. Perkembangan digital meningkat pantas dengan program Impact Biz. Tingkatkan perniagaan anda dengan Unify Business hari ini. Lampu kena tutup. Kipas pun kena bajet sampai gaji. Nescafe Klasik macam mana? Yang ini tak apa. Tengok cerita tonton dapat pergi Seoul? Biar betul. Sertai tonton dan menang hantu puasa belanja terbang ke Seoul dari 4 Mac hingga 19 Mac 2026. Stream koleksi hantu puasa terpaling seram. Lagi banyak anda tonton, lagi tinggi peluang untuk menang. Berani tonton, Seoul tunggu. Ramadan Aiman okey tak? Hari-hari, Aiman tetap berlatih main bola. Tiap minggu, Aiman tolong ustaz kemas masjid. Minggu lepas, ada banyak kelas tambahan. Aiman? Alhamdulillah, Ramadan Aiman okey. Mulakan sahur dengan segelas Milo yang berkhasiat sepanjang bulan mulia ini. Bangkit bertenaga, tempuhi Ramadan. Asyik nampak ketulan coklat. Sebab kini chip semua 40% lebih coklat. Coklat melimpah ruah. Cuba chip semua hari ini. Saya pastikan paras gula darah saya terkawal agar saya ada tenaga untuk bantu orang lain. Adakah anda berasa kurang bertenaga sepanjang hari? Memperkenalkan Glucana. Dirumus dengan 35 nutrien dan GI rendah. Menyokong pengambilan nutrisi yang stabil. Teruskan bersemangat setiap hari. Glucana, kita kawal. Shopee lagi murah. Gaya fashion raya terkini. Baca di Shopee Live setiap hari. Shopee Bazar hebat raya. Shopee lagi murah, lagi cepat. Beli sekarang. Bila kita share rezeki, Mia pun happy kan? Betul? Barulah berkat tu sama-sama dirasai. Comel. Sama-sama Ramadan. Sama-sama berkat di TV3. Letihlah. Asal puasa letih. Asal letih tu puasa. Muaz. Ya. Jangan mengeluh. Ramadan ni bukan setakat tahan lapar dan juga dahaga. Ya. Ramadan medan juang. Betul juga tu ya. Dalam letih ada didikan. Itu orang kata akrab dalam tegas. Jadi jangan lupa saksikan Sembang Sahur di Musola Ar-Raudah di Kuantan. Rabu dan juga Khamis 11 malam di TV3. Dan stream ditonton. Satu hari nanti, pasti akan jadi penyanyi yang famous. Sembok ni cantik tak? Bermula kat sini lah. Ready dah cik, pergi cepat. Risau sangat tahu tak? Aku bangga jadi bomber! Minuman kopi susu. Nescafe Triple Shot. Cadbury Dairy Milk Mousse baharu. Hai semua, jom sediakan mi sedap. Ia dirumus menggunakan tepung dari Australia dan Kanada dan dengan bawang goreng rangup kriuk-kriuk untuk rasa lebih asli. Mi sedap goreng, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli. Dapatkan semua mi sedap sekarang. Pisang. Memang tak boleh tunggu. Macam ni makan Oreo. Putar, jilat, celup.
Aduh, tak sangkut-sangkut pun daripada tadi. Nasib baik hati anda tersangkut dengan drama TV3. Sama-sama Ramadan. Sama-sama berkat di TV3. As nak tanya Im kahwin dengan As, nak jadikan As isteri ataupun kilang anak? Abang, anak kita tu tak sama macam anak orang lain tau. Apa pun jadi, Im tetap akan utamakan keadaan saya. Adik cuba goda klien perempuan. Saya tak pernah cakap pun saya tak percaya dengan awak. Yelah, kalau awak percaya, awak tak adalah tinggalkan saya kan? Ida cuma rahsiakan dengan siapa Ida berurusan. Khianat yang terpilih, Isnin hingga Jumaat 6.58 petang di Akasia TV3. Bau hapa, kena cuci semula. Membazir masa dan duit saya. Makcik, cuba yang itu. Tidak perlu cuci semula. Guna Downy Segar. 4 kali ganda mencegah bau hapa. Downy Segar. Di luar jangkaan. Cikgu pilih wakil sekolah hari ni. Saya tak boleh pergi. Gigi saya. 7 daripada 10 kanak-kanak alami kaviti yang boleh buat mereka tidak selesa. Colgate Maximum Cavity Protection meningkatkan kalsium dengan dewi Florida, membantu melindungi gigi daripada kaviti. Pilih Colgate. Istimewa Ramadan ini, saksikan keluarga selebriti pilihan anda menyediakan pelbagai juadah berbuka hanya di Jom Berbuka dengan Mi Sedap setiap Sabtu 7.30 malam di TV3. Hai semua, jom sediakan Mi Sedap. Ia dirumus menggunakan tepung dari Australia dan Kanada dan dengan bawang goreng rangup kriuk-kriuk untuk rasa lebih asli. Mi Sedap goreng, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli. Dapatkan semua Mi Sedap sekarang. Raya kita, semua ada air tangan seorang ibu. Orang baru. Awak? Saya buat air dengan bercuci mulut. Kak Long jangan risau, air tangan saya guna Sunquick. Wah, macam magic! TikTok Shop. Asyik nampak ketulan coklat. Sebab kini chip semua 40% lebih coklat. Coklat melimpah ruah. Cuba chip semua hari ini. Deodoran wangian Enchant terbaru. Wah, boleh mencerahkan kulit dengan niacinamide dan wangian Enchant EDT. Daripada jenama wangian wanita popular. Dan perlindungan bau sehingga 72 jam. Untuk detik penuh istimewa. Deodoran Enchant, cubalah sekarang. Saya pilih Unify Business. Mereka ada penyelesaian untuk kejayaan yang lebih jelas. Unify G Business Mobile, majukan saya. Go Bukit, uruskan segalanya. Internet grade perniagaan, meluaskan rangkaian. Solusi pemasaran digital, melebarkan capaian. Layanan prioriti, menyinangkan lagi perniagaan. Perkembangan digital meningkat pantas dengan program Impact Biz. Tingkatkan perniagaan anda dengan Unify Business hari ini. Kulit berminyak. Safi Naturals kan ada. Cuba pembersih muka Safi Naturals. Baru cuci. Taklah. 2 minggu lepas. Softland. Pakaian kekal lembut, rapi dan segar berhari-hari. Terima kasih, Mama. Ternyata segar. Semestinya Softland. Demi keluarga, Arif menikahi Nur dalam keterpaksaan. Mampukah cinta lahir tanpa dirancang? Saksikan Nur untuk Arif di TikTok Drama Sangat dan Tonton. Dibawakan oleh Daya. Ramadan Aiman okey tak? Hari-hari, Aiman tetap berlatih main bola. Tiap minggu, Aiman tolong Ustaz kemas masjid. Minggu lepas, ada banyak kelas tambahan. Aiman? Alhamdulillah, Ramadan Aiman okey. Mulakan sahur dengan segelas Milo yang berkhasiat sepanjang bulan mulia ini.
Bangkit bertenaga, tempuhi Ramadan. Kejap tau, dah tak lama dah program lepas ni. Awak tunggu yang tak pasti, boleh pula. Ui, sentap. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Arwana ke piano ni? Wanita penuh tempo, penuh cerita. Inilah Nona, inspirasi bertemu realiti. Setiap warna mempunyai keupayaan membangkitkan pelbagai mood dan emosi. Semoga istirahat anda memberi makna yang indah walau tempohnya hanya seketika. Dan terus setia sejam bersama kami kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Nona di TV3 dan stream ditonton. Bulan penuh keberkatan ini kena hati-hati sikit. Takut ada yang mengganggu. Awek. Dia tengah hutan ni. Awek betul. Jap. Sudah 2-3 tahun tak ada orang duduk. Sekarang apa ni? Takut juga ada hati yang tak senang. Dia tak raya dengan Tok Cik. Dia tak nak raya sorang-sorang kat rumah. Sama-sama berkat di Cerita Pilihan TV3 setiap Sabtu 2 petang dan stream sekarang melalui Tonton. Awak, saya nak hantar makanan. Terkejut kita. Moral lah dulu, Bi. Bro. Berkat bertambah bila kita kongsi bersama. Sama-sama Ramadan. Sama-sama berkat di TV3. Patut awak beli banyak, beli apa? Shopee lagi murah. Gaya fashion raya terkini. Baca di Shopee Live setiap hari. Shopee Bazaar hebat raya. Shopee lagi murah, lagi cepat. Beli sekarang. Cuba sekarang. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Padat dengan nutrisi, lazat berkrim, penuh kebaikan susu New Zealand. Funleaf. Jangan tunggu sampai ada masalah. Pembersih kewanitaan Sumber Ayu dengan pH 3.5 yang bersesuaian untuk melindungi dari bakteria. Sentiasa dilindungi dan diyakini. Sumber Ayu, pembersih kewanitaan. Sayalah jurulatih untuk cucu, tapi bila dah berumur, imuniti dan jisim otot menurun. Jadi saya kekal kuat dengan Ensure Gold baharu. Kini dengan yeast beta-glucan untuk menyokong sistem imun dan kalsium HMB untuk pembinaan otot. Ensure Gold dui aksi baharu. Sertai sekarang dan menang besar. TikTok Shop beg kuning. Raya, ya, 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 ya. TikTok Shop Bazaar, ya, 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 ya. TikTok Shop. Selamat pagi, bangun semua. Ada benda yang boleh bangunkan mereka. Nutella dengan kacang hazel terpilih dan koko premium. Rasa yang unik dan lazat. Nutella, mulakan hari dengan ceria. Rambut berminyak? Ada kelum umur? Tak perlu risau. Biar Rejoice 3 dalam 1 uruskan. Buat rambut saya rasa segar, wangi dan lembut. 3 kebaikan tahan lama dalam 1 botol. Rejoice 3 dalam 1. Saksikan Jurnal Muslim dengan pengisian zikir dan rohani. Catatan harian menuju redha ilahi. Setiap Isnin hingga Jumaat, jam 6.20 pagi, hanya di TV3 dan TV9. Istimewa Ramadan ini, saksikan keluarga selebriti pilihan anda menyediakan pelbagai juadah berbuka hanya di Jom Berbuka dengan Mi Sedap setiap Sabtu 7.30 malam di TV3. Hai semua, jom sediakan Mi Sedap. Ia dirumus menggunakan tepung dari Australia dan Kanada dan dengan bawang goreng rangup kriuk-kriuk untuk rasa lebih asli. Mi Sedap goreng, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli. Dapatkan semua Mi Sedap sekarang. Kopi putih kegemaran Malaysia. Kini mudah larut dalam air sejuk.
Nikmatilah kopi putih sejuk hari ini. Minyak! Kak Vinda! Minyak boleh bercakap? Asal, tak percaya ke? Tak percayalah. Vinda Deluxe Dry Kitchen Towel kuat 3 kali serapan meja. Saya risaukan kesihatan mulut saya. Jangan risau, saya syorkan Colgate Total, sistem pencegahan aktif terbaik kami. 15 kali lebih berkesan melawan bakteria. Punca utama masalah kesihatan mulut. Colgate Total membantu mencegah masalah kesihatan mulut sebelum ia bermula. Hidupkan kreativiti masa bermain. Hidupkan dunia si manja dengan Dutch Lady. Yang ni sesuai tapi lama tak pakai. Masih segar. Anis guna pewangi. Taklah, Anis guna Downy Segar. 4 kali mencegah bau hapak. Berminggu-minggu dalam almari pun tetap segar. Downy Segar. Dia macam main elastik ni, kita nak gayakan macam mana kita elastik. Bila kita tenang, okey kita boleh in target lah. Memang seronok lah. Masa kecil-kecil, tak ada permainan lain dah. Melainkan biji getah. Ni lah, kecubur jeli original. Batu kecubur jeli ni terkenal sampai ke luar negara dah. Satu hari, kita rakyat akan dapat dalam 7,000 biji. Tinggilah jiwa dia. Impian saya boleh rekod, orang ramai boleh dengar. Ayah tak makan rice pun. Ayah eat fruit je. Mami makan lauk semalam. Sekarang ni kita ada nak beli barang sikit sebab Mama dah WhatsApp. Mama kata ada barang yang tak cukup. You fasting or not? Abang ni fasting, right? Yeay! Tadi kita masak. Sekarang ni kita nak buka puasa pula. Nak tahu kehidupan Elle dan family? Jangan lupa saksikan Oh Mami di TV3 setiap Sabtu 7 malam dan stream juga melalui Tonton. Dalam diamnya, banyak yang ditelan sendiri. Rasa yang dipendam mula menjarakkan kasih. Pak tahu dah mak tu tengah merajuk. Ni kan bulan Ramadan. Buat apa nak layan benda yang remeh-remeh tu? Dapatkah Ramadan menjadi pendamai? Ramadan kali ini untuk bersyukur dengan apa yang Allah telah takdirkan untuk kita semua. Ayanda Ibrah Ramadan, Sabtu ini 10 malam. Sama-sama berkat di Cereka Rama TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Guys, untuk episod 3 ni kita berjaya buat menu viral tau. Simple apa? Banyak betul bahan-bahan nak guna ni. Simple dengar Okey, nasi goreng kicap bersama sate kebab. Saya kalau pergi pasar Ramadan, saya order roti john dan saya akan kata, nak sos lebih bang. Macam tu. Walaupun kita dah berkahwin agak lama, usaha effort nak ambil hati ayah tu kena ada. Ayah dah sediakan semua dah ayah. Saya masak semua tau. Jangan lupa saksikan resepi serasi hari Ahad pukul 3 petang di TV3 ataupun stream melalui Tonton. Kau pernah dengar orang cakap orang biasa macam kau ni tak tahu pun kerja di sebalik kamera tu macam mana? Kan I dah banyak kali cakap dekat you tak payah pun nak PR ke. Kita tak pernah gaduh, kita cuma salah faham je. Jangan nak dekat dengan isteri aku. Dalam hal kerja, aku manager dia. You sepatutnya setuju dengan apa yang ada dalam proposal tu. Kau nampak sangat makan nasi duit mini tapi kau tak nak percaya sekarang kau tengok apa dah jadi. Sampai tak boleh nak bersuara langsung. Sampai tak boleh nak buat keputusan. Warisan ini lengkapkan kita bagi supaya berempat untuk semua. Shopee lagi murah, gaya fashion raya terkini. Shopee lagi murah, 50% diskaun, beli dengan penghantaran percuma. Shopee Bazar Hebat Raya. Shopee lagi murah, 50% diskaun. Voucher di Shopee Live setiap hari. Shopee Bazar Hebat. Shopee Bazar Hebat Raya. Shopee lagi murah, lagi cepat. Beli sekarang. Shopee. Nikmati sahur bernutrisi untuk menyokong kekuatan badan sepanjang Ramadan. Sahur dengan susu Dutch Lady. Hidupkan semangat Ramadanmu. Foto hari raya paling menarik kembali lagi. Apa?
Jom kita join. Nak lihat foto raya anda pada papan iklan digital Big Tree? Anda hanya perlu hantarkan foto paling raya anda ke bigtree.com.my. Jika foto anda terpilih, anda juga berpeluang menangi duit raya berjumlah RM500 dan beramal kepada yang memerlukan. Penyertaan dibuka sekarang. Jangan ketinggalan. Berkat dikongsi, bahagia dirasai. TikTok Shop. Assalamualaikum. Lebaran ini, jom tampil lebih wangi dan berseri. Tak perlu pakai perfum mahal, hanya guna Daya 3 dalam 1 soft detergent. Dengan pewangi mewah, lavender, pakaian wangi mempesona, bersih-berseri, lembut selembutnya. Selamat Hari Raya bersama Lofa, Daya 3 dalam 1 soft detergent. Setiap pembayaran zakat membawa berkat. Tunaikan ibadah zakat anda di Zakat @me. Zakat senang, jiwa kembali tenang. Tengok tu, anak saya macam menang kejohanan bola. Alamak, impiannya tak menjadi. Vicks Vapor Up yang membantu melegakan batuk, hidung tersumbat dan sakit otot akibat sesama untuk tidur malam yang nyenyak. Vicks Vapor Up. Pisang. Memang tak boleh tunggu. Macam ni makan Oreo. Putar, jilat, celup. Kelimomo datang lagi? Mungkin shampoo anda tidak 100%. Mari kita lihat. Gunalah Head & Shoulders. Menghilangkan kelimomo sehingga 100%. Membasmi kegatalan. Melindungi kulit kepala sehingga 48 jam. Supaya kelimomo dan kegatalan tidak datang lagi. Head & Shoulders. Cadbury Dairy Milk Mousse baharu. Nasibku bercukur pedih. Tukar kepada Gillette Blue 3X Flexi. 3 bilahan pekat kulit. Syoknya. Lupakan yang pedih, bang. Hidupkan kreativiti masa bermain. Hidupkan dunia si manja dengan Dutch Lady. Makcik. Wah, masih berbau segar. Mak, pakai daun ni. Itu tahan lama. Ya, dapat mencegah bau peluh. Daun ni segar. 4 kali mencegah bau hapak. Tetap segar walaupun berpeluh. Daun ni segar. Want to know my beauty hack? It's purple. Colgate Optic White Purple. Purple color corrects yellow for a whiter smile. Colgate Optic White Purple. Aduh, terlepas. Aduh. Tapi janji, jangan terlepas momen di TV3. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Alhamdulillah, strike. As nak tanya Im kahwin dengan As, nak jadikan As isteri ataupun kilang anak? Abang, anak kita tu tak sama macam anak orang lain tau. Apa pun jadi, Im tetap akan utamakan keadaan saya. Adik cuba goda klien perempuan. Saya tak pernah cakap pun, saya tak percaya dengan awak. Yelah, kalau awak percaya, awak tak adalah tinggalkan saya kan? Ida cuma rahsiakan dengan siapa Ida berurusan. Khianat yang terpilih, Isnin hingga Jumaat 6.58 petang di Akasia TV3. Sambil berkumpul bersama keluarga tu, bolehlah layan Shreka Ahad Mac ini. Detik. Dia yakin usahanya mencipta time machine akan berhasil. Jangan nak ubah-ubah apa sejarah, Ya, tak. Project Baby. Kita yang nak anak. Mak Cu yang dapat Mak Cu. Emma kena bersalin sebelum Mak Cu. Ingat kata sama kita? Masa menyesal. Sama-sama berkat di Shreka Ahad TV3. Dan stream sekarang melalui Tonton.